Nampak? Letak lantai. Safety shoes tak ada nampak? Safety shoes tak ada. Aku banyak kali dah aku bebel, aku memang menyirap. Ini kalau terpijak, dia tak mahal sangat. Dia tak mahal sangat Tapi kalau kena makan modal juga. Okey. Ni. Ini habit aku tak suka. Ni. Sepanah tak mana? Oi, aku lebih green tau kalau aku kat bawah ni, mampus. Dah. Kau tengok jatuh, nampak? Jatuh. Kau tengok jatuh. Kau tengok itu masalah dia sebab tu jangan letak sepanah kat sini nasi. Aduh. Kau tengok nampak dah susahkan diri. Buang masa. 5 Buang minit masa. nak cari sepanah dia kat sini. Hello. Nampak? Nampak. Habis. Aku dah cakap dah. Aku baru cakap. Kau tengok bos kat bawah kau kena bebel je. Tengok tray tak kemas kau tengok. Allahu akbar Kemas lah. Okey. Aduh, hai. Turbok pun tak lap nampak. Oi, memang tak lap lah kerja dia ni. Muka tak handsome tak apa. Penting bersih. Bengkel tak kaya tak apa, bengkel tak mewah tak apa. Yang penting bersih Baru nak pakai tu. Kau tengok baru nak pakai safety shoes. Tengok. Ini memang kena ni dengan aku ni. Ni memang kena. Jadi kau pergi follow si Nasir ni. Nasir Pro. Nasir Reh Pro. Pemain yang menghiburkan. Memang dia bukan menghiburkan, dia menyakitkan.